Apakah fungsi untuk longkang dan lubang air? Ini adalah lori ikan. Kita buat longkang di bahagian kiri dan kanan serta ada lubang air di setiap 4 penjuru. Lori ini direndah di depan dan air memang akan keluar ikut lubang bahagian depan. Biasa lori ikan kita akan finishing dengan lantai kayu di bawah dan atas kita lapik dengan lantai stainless steel. Sebab air daripada ikan sangat menghakis, dia akan merosakkan papan kayu di bawah dan akan merosakkan chassis lori. Kalau ada stainless steel di permukaan atas, dia memang akan kurangkan kerosakan. Body frame untuk kiri kanan ini, di dalam dia adalah besi C-channel. Kita pun balutkan dengan stainless steel. Ini untuk mengurangkan kerosakan atau boleh memanjangkan jangka hayat untuk besi C-channel yang tepi. Longkang dan lubang air memang sangat penting untuk setiap lori yang khas bawa ikan sebab tak nak bagi air dia mengalir ke merata tempat. Sekian, terima kasih.